selama 7 hari saya dah kena ban daripada TikTok. Hari ni dah boleh live balik. Sekarang kita tekan 3, 2, 1. Bismillah. Boleh tak? Alhamdulillah boleh. Dah boleh dah. Cuba ni. Assalamualaikum. Hari ni hari yang mana saya janjikan dah sebulan lebih dulu saya nak bagi cabutan bertuah kereta Toyota Camry dan Saga FLX. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah datang membeli selama lebih kurang 25 hari kot. 25 hari ke 23 hari Okey. Apa yang saya nak bagi tahu lagi sekali, ialah kadang-kadang orang tak percaya dengan kita. Tapi saya buat cabutan bertuah ni dengan jujur sejujurnya. Okey, apa yang saya nak bagi tahu, tak ada apa-apa kat dalam tangan saya, jam saya, topi saya, songkok semua tak ada. Okey, kosong. Okey. Kocek tak ada apa-apa. Ada duit dengan receipt yang ini duit lagi RM20 dengan ni. Belakang tak ada apa-apa. Kocek saya kosong, cuma ada mic saja. Boleh tengok. Okey, tak ada apa-apa semua tak ada apa-apa, clear Okey, sekarang ni saya nak cabut. Sebenarnya saya pun dah rasa gemuruh juga ni. Saya harapkan apa yang saya doa dapatlah. Kita tengok daripada depan Bismillahirrahmanirrahim. Kita cabut untuk yang kedua dulu. Yang ini Saga FLX Kita tengok kalau dia tak call, bukan rezeki dia. Kalau tak jawab, bukan rezeki dia. Harap-harap dia tak angkat telefon dah. Bismillah. Okey. Susah lah Kita pusingkan lah supaya adil. Okey. Ni dah pusing banyak kali dah Daripada bawah saya dah naikkan apa semua. Saya dah buat macam ni daripada tadi. Banyak sangat. Okey. Supaya yang beli daripada awal tak campur Okey. Pancang lagi sekali. Okey. Tak tengok tak nak tengok lelaki Kita call. Eddie, mana Eddie? Eddie. Bukan, nanti kan ni anak-anak masuk dalam video nanti kan viral kan. Budak masuk dalam video ni. Dia angkat lah. Hello, Assalamualaikum bang. Ya, hello. Abang ada, bang kat mana bang? Saya dekat area Bangi. Mana? Area Bangi. Malam tadi pergi solat tarawih bang? Apa? Malam tadi pergi solat tarawih? Malam tadi tak ada kerja. Kerja Puasa penuh bang? Puasa alhamdulillah Penuh. Duduk mana bang? Saya duduk dekat Puchong. Oh, Puchong. Berapa kali beli lem seng? Lem seng sekali. Oh, sekali. Lepas tu abang ada tulis apa-apa ke? Apa? Ada tulis apa-apa ke? Ada tulis tentang betul punya tu. Oh, ya ke? Tahniahlah anda berjaya. Muhammad Yatim bin Arsyad kan? Ya betul. Alhamdulillah. Dah tengok live belum? Dah. Tuh, dia ada dalam live. Allah. Okey. Tak, nak tanya ni. Ada rasa apa-apa ke menang kereta? Terkejut Okey. Saya nak pukul berapa boleh datang bang? Apa dia? Mungkin rezeki anak ada dalam perut Alhamdulillah. Budak ni kau suruh tepikan sikit, takut dia masuk live. Apa ni? Okey bang, pukul berapa boleh datang bang? Seawal mungkin. Seawal mungkin dalam pukul 10, 11 boleh? 10, 11 Kalau minta tolong pukul 10 boleh bang? Minta tolong sangat. Sebab saya nak balik Batu Pahat ni. Boleh. Okey bang Okey, terima kasih bang. Ya. Simpan tu. Dia ada dalam live. Okey. Kita cabut lagi satu Pemenang pertama pula.
Toyota Camry. Hasan. Aduh. Okeylah. Kita ambil Hasan punya lah. Hasan punya lah. Bismillah lah. Pemenang pertama. Tak tengok Oh. Okey. Ni saya agak dia tak angkat telefon ni. Yang ni kita telefon, kita macam buat marah dia supaya dia terkejut lah. Atas motor ni tak angkat lah ni. Tak angkat ni atas motor. Bukan rezeki dia ni, tak angkat ni. Satu kali lagi. Tak angkat ni. Hello, Assalamualaikum bang. Salam. Kat mana bang? Kat mana? Dekat SCCC. Oh, duduk sini ke? Di sini. Kat rumah ke ni? Oh, kat rumah. Puasa ni hari? Puasa? Apa ni? Buka apa ni hari? Buka apa? Buka ni lah. Apa nama? Nasi lah. Buka nasi? Oh, abang masak ke rumah masak? Rumah masak. Kerja mana bang? Kerja mana? Tak kerja. Tak kerja? Tak kerja ni. Tak kerja lagi? Aduh. Bang, berapa kali beli lem seng? Berapa kali? Dah banyak kali dah. Tak kerja beli lem seng Yalah bang, tahniah lah bang. Abang pemenang pertama lah Toyota Camry tu. Toyota Camry tu Nak tanya bang, apa yang abang buat boleh menang ni, boleh bertuah ni dalam lebih kurang kupon ni ada 15,000. Apa yang abang buat sampai bertuah dapat menang Toyota Camry ni? Jalan-jalan. Apa yang abang buat? Amalan apa yang abang buat sampai abang bertuah dapat kupon ni? Dalam 15,000 ni abang bertuah. Apa dia? Masya Allah. Ya ke? Alhamdulillah. Okey. Pukul berapa boleh datang bang dekat sini? Event ni, tempat event ni, Bazar Ramadan. Paling cepat sekali. Selepas buka pukul apa? Pukul 8. Okey, 8. Jangan pukul 8 lah, selepas Isyak lah. Okey, saya nak bagi tahu dulu. Sebelum tu, sekarang akad dia kereta saya bagi percuma, abang kena bayar cost on the road. Okey tak okey? Okey. Okey cost on the road Okey. Okey, datang. Lepas Isyak Lepas Isyak. Okey, baik. Terima kasih. Dah follow saya semua? Dah. Okey, baik. Terima kasih. Semua Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dah selesai. Okey, Alhamdulillah selesai cabutan bertuah ni untuk yang kedua-dua biji kereta. Jadi tak ada apa-apa isu lagi. Saya akan buat dengan jujurnya. Kedua-duanya setuju bayar cost on the road. Apa pun saya tak tahu. Kalau kerosakan ke, kereta tak cantik ke apa ke, jangan komplain apa pun dengan saya. Saya ikhlas bagikan ini sahaja yang semampu-mampunya. InsyaAllah kita jumpa lagi di event ke-6 selepas hari nanti. You padu, you mari. Okey, settle.